Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ibu kandung suluh beriman dan salam UPSI Cemerlang bersama. Terlebih dahulu syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya ya kita dapat bersama-sama untuk program Bual Bicara yang bagi saya pada hari ini cukup istimewa. Kerana apa? Kerana kita ada seorang figura yang sebenarnya apabila saya masih ingat pertama kali Dr. Izwan mesej saya untuk invite saya untuk join event ni, saya dengar je nama dia, saya terus on nak join program ni. Jadi kepada yang menonton kami sekarang ini di Facebook Live Pusat Alumni UPSI, selamat datang saya ucapkan. Selamat datang kepada mahasiswa, mahasiswi, tuan, puan, datuk, datin yang menonton kami sekarang ini, khususnya warga UPSI dan alumni UPSI. Selamat datang kami ucapkan ke program Alumni Talk with Cikgu Anita, alumni terbang tinggi. Jadi kepada semua yang menonton kami sekarang ini, bolehlah ayo kita ramai-ramai like dan share Facebook Live ini agar seluruh warga UPSI dan seluruh rakyat Malaysia dapat bersama-sama kita untuk program Bual Bicara kita pada hari ini. Sebagai alumni, secara jujurnya saya amat berbangga dan berterima kasih kepada Pusat Alumni UPSI khususnya kerana menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama dalam program Alumni Talk with Cikgu Anita. Saya yakin dan pastinya kisah yang kita akan bawakan hari ini, bual bicara yang kita bawakan hari ini adalah satu sumber inspirasi yang kita boleh kongsikan kepada seluruh warga UPSI. Baik, suka saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alif Iqmal Anwar, merupakan alumni era UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2016-2017. InsyaAllah saya akan menjadi moderator pada hari ini dan perkenalkan juga saya sebenarnya juga terlibat dalam beberapa siri penglibatan di UPSI, pernah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua Kolej Ahmedin Baki, juga pernah mengikuti fellow perdana di Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan sekarang ini berkhidmat sebagai pegawai penerangan di Jabatan Penerangan Malaysia. Bila kita bercakap mengenai kejayaan ya figura-figura kita ataupun tokoh-tokoh kita terdahulu di ibu kandung suluh beriman sebenarnya telah banyak dibuktikan melalui kejayaan-kejayaan ya yang telah menjadi bualan hangat, yang telah menjadi bualan di seluruh negara, bukan saja di seluruh negara, malah di persada dunia. Dari zaman SITC lagi, dari zaman MPSI lagi, sehingga IPSI dan kini UPSI, telah banyak figura yang berjaya kita lahirkan. Siapa tak kenal Zakbar, antara penyumbang ataupun penyuntik semangat nasionalisme kepada negara kita. Harun Aminur Rashid, Ungku Omar, Aminuddin Baki dan ramai lagi. Dan kini kita ada pula era Dr. Sani Arabi, kita ada Prof. Datuk Amin, kita ada Prof. Dr. Izwan. Dan apa yang lebih membanggakan sebenarnya hari ini, kita bersama dengan seorang figura ya Allah yang cukup saya banggakan, yang cukup saya inspirasikan. Kita bersama dengan Cikgu Anita Yusof. Merupakan ya saya sebenarnya suka. Saya bila baca trivia beliau, saya sangat kagumi daripada seorang bintang rock ya, daripada seorang bintang rock bukan biasa-biasa ya, daripada pernah bergelar pensyarah dan menjadi wanita muslim pertama yang telah mengembara dunia, mengelilingi dunia menaiki motosikal. Biasa kita dengar secara berkumpulan, tapi beliau secara solo. Anda mampu? Tak mampu. Cikgu Anita Yusof saja yang mampu. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan Cikgu Anita Yusof hari ini. Apa khabar Cikgu Anita? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Cikgu Alif. Terima kasih. Sekarang ini mungkin Cikgu Anita boleh kongsikanlah perkembangan terkini Cikgu Anita sekarang ini. Sekarang ini. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Pusat Alumni UPSI melalui Prof. Dr. Izwan kerana menjemput saya untuk sesi bual bicara pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat terharu dan teruja untuk berkongsi apa yang ada. Bukanlah banyak sangat pengalaman tu, adalah sikit yang boleh dikongsikan buat anak bangsa kan. Okey, jadi perkembangan terkini saya
tak dapat nak meneruskan pengembaraan kerana COVID. Jadi saya telah perjalanan tergendala dan juga saya punya pengembaraan ini terhenti apabila saya dah pun sampai ke negara Ethiopia. Saya memulakan pengembaraan kali ini dekat Cape Town, South Africa untuk Global Dream Ride season yang kedua. Yang saya buat yang tadi Cikgu Alif cakap tadi tu, itu yang kali pertama saya mengelilingi dunia pada tahun 2015 ke 2016. Dan sekarang ni saya patutnya sedang melaksanakan pengembaraan mengelilingi dunia secara solo dengan motosikal untuk kali yang kedua. Tapi selepas menempuh perjalanan sejauh 22,000 kilometer merentasi 14 buah negara, tiba-tiba COVID pula. Jadi saya pengembaraan tu terhenti dan sekarang ni saya dah hampir setahun saya just hibernating saja dekat sini. Tak buat apa-apa, adalah projek sikit-sikit yang saya buat. So macam itulah keadaan saya dekat sini. Ya, itu dia. Itu baru perkenalan ya. Jadi untuk kita di luar sana, untuk kita mengetahui sebenarnya ruang kehidupan insan yang bernama Anita Yusof ini, jom sama-sama kita saksikan bingkisan khas yang kita sediakan untuk anda semua. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum semua, nama saya Anita Yusof. Saya merupakan seorang adventurer. Okay, we're going back live within 2 seconds. 3, 2, 1. Ya, begitulah tadi bingkisan khas yang kita sediakan khas ya, bersempena dengan program Alumni Talk with Cikgu Anita, alumni terbang tinggi. Baik, begitu kalau kita dapat lihat tadi perkenalan Cikgu Anita yang kini berada di Afrika yang tergendala akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini, dan kita mendoakan agar Cikgu Anita di sana sihat-sihat sahajalah ya, insya-Allah. Alright, baik, kita ingin kongsikan kepada penonton kita berkenaan dengan ruang lingkup kehidupan seorang Anita Yusof ini. Maksudnya latar belakang Anita, dari mana datangnya Anita Yusof ni, asalnya dari mana, mungkin boleh kongsi kepada penonton kita di luar sana. Okey, saya dilahirkan pada 6 Disember 1967 di Batu Pahat, Johor. So kiranya saya ni anak Johor lah, dan saya bersekolah dekat Johor sehinggalah arwah bapa saya dia bersara, dia adalah seorang guru juga, dan bila
bila dia bersara, kami semua pindah ke Perak, ke Kuala Kangsar. Tapi saya meneruskan persekolahan di Ipoh, kemudian sambung dekat Penang. Dan lepas itu saya melanjutkan pelajaran mula-mulanya dekat MPIK. Di mana saya belajar tahun 1986 ke 1988, dan lepas itu saya sambung pengajian di UPSI untuk ijazah pertama saya, iaitu dalam pendidikan sains sukan. So saya lanjutkan pelajaran tu tahun 2000 ke 2003, dan selepas itu saya sambung lagi buat masters di Universiti Malaya pada tahun 2007 kot sampai 2009, macam tu. Dan saya masa mula-mula saya selepas saya dah tamat pengajian di UPSI, saya menjadi seorang guru. Before that pun sebenarnya saya memang dah menjadi seorang guru, iaitu maksudnya bila saya belajar dekat UPSI tu saya I'm already a teacher masa tu, tapi ambil cuti separuh gaji belajar dekat UPSI. Kemudian bila saya sambung buat masters dan habis masters, saya telah ditawarkan menjadi pensyarah di Institut Pendidikan Guru kampus Ipoh. So saya telah mengajar dekat IPG kampus Ipoh ni selama 10 tahun. Dan dalam masa itu jugalah saya telah mengambil cuti tanpa gaji selama setahun, iaitu pada tahun 2015 untuk melakukan Kembara Solo Global Dream Ride season yang pertama. Dan bila saya dah menamatkan Kembara dan kembali bertugas, saya rasa macam I cannot live a normal life anymore. Sebab setahun saya berada dekat luar negara tu, saya rasa macam it changed me so much in so many ways that saya rasa saya dah tak boleh lagi lah nak duduk bekerja 8 to 5. Saya rasa macam kehidupan tu sangat membosankan. Excuse me. Tapi itulah hakikatnya, sebab saya pada ketika mengembara tu saya bergerak, boleh dikatakan setiap hari I'm moving from one place to another. So saya rasa tak boleh dah nak duduk statik diam-diam. Tak boleh. Minta maaf cakap tak boleh. So saya nak jadi full time nomad. So because of that, saya telah membuat satu keputusan yang antara yang paling besar dalam hidup saya, iaitu saya membuat pilihan untuk bersara awal. Dan pada 1 Disember 2019, apabila saya dah pun bersara awal, jadi saya dah tak ada komitmen apa-apa, saya dah tak ada kekangan dari segi masa ke apa ke, dan saya telah memulakan pengembaraan saya untuk yang season yang kedua ni lah, dan sampailah sekarang ni. So begitulah kurang secara ringkasnya tentang diri saya lah. Dan saya juga merupakan seorang ibu tunggal kepada 2 orang anak lelaki, dua-dua dah besar. So saya memang tak ada family commitment apa-apa. So that's why I'm free to do what I like lah buat masa ni lah. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik. Kenapa Cikgu Anita memilih untuk terlibat sebagai pengembara? Kenapa motosikal? Sebab kita tahu kan motosikal ni dia lebih kepada orang lelaki dan sebagainya. Cikgu Anita kenapa memilih mengembara motosikal secara solo pula tu? Kalau saya pun naik secara solo basikal saya tak boleh. Tapi kalau Cikgu Anita kenapa mengembara dengan motosikal secara solo? Yang menarik sekali, mengelilingi dunia. Astagfirullah. Hebat. Mungkin boleh dikongsikan penonton kita. Okay, sebelum saya jawab soalan Cikgu Alif yang kenapa saya mengembara naik motor tu, saya nak throwback sikit lah. Sebenarnya bagi saya saya belajar dekat UPSI ni, UPSI adalah turning point besar-besaran dalam hidup saya. Kerana saya pada mula-mula saya masuk UPSI tahun 2000, saya baru nak mengenali komputer masa tu. Baru nak tahu tentang internet. Tapi lepas tu saya jadi sangat bukanlah nak kata tak sok, tapi sebab saya rasa mudahnya apabila dengan internet tu kita boleh cari maklumat, macam-macam maklumat kan. So kehidupan saya pada waktu itu, waktu belajar dekat UPSI tu, kehidupan saya adalah berkisar daripada saya duduk asrama dekat Ibu Zain sepanjang-panjang tempoh pengajian, tak pernah duduk luar. Dan kehidupan saya berkisar daripada bilik dekat asrama ke bilik kuliah ke Padang, dan kemudian kalau nak cari saya di luar waktu kuliah, cari saya dekat computer lab atau di library. Ini saja tempat saya. Saya
dia pergi nak melepak-lepak ke apa ke, memang tak. Jadi bila saya semakin mendalami internet tu, saya mula rasa macam best lah saya baca macam blog pengembara ke apa ke. Dan di UPSI lah bermulanya saya start mengembara sebenarnya. Sebelum tu saya kalau berjalan pun, paling jauh yang saya pernah berjalan luar daripada Malaysia hanyalah Singapura dan juga Indonesia, dan itu pun saya pergi dengan mak saya masa tu. Tapi dekat UPSI, I don't know why. Saya tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Tapi pada waktu tu saya semester 3 kot. Orang lain kalau dapat duit PTPTN, masa itulah especially kan, dapat duit PTPTN, first thing buat tukar phone baru dulu. Tapi saya tak. Saya simpan duit PTPTN dan juga adalah apa-apa yang duit mana-mana yang ni saya akan gunakan untuk pergi mengembara. Dan the first place saya pergi masa tu belum main motor lagi. Sebenarnya saya memang tak kerti bawa motor pun. Jadi saya backpack dulu. Saya backpack tahun 2002. The first one tu 2002 awal tahun. So saya pergi ke Europe. Saya pergi seorang-seorang diri. Saya pun tak tahulah macam mana boleh datang keberanian tu. Tapi saya memang buat research all out. Saya dah study macam mana keadaan dekat mana saya nak naik bas, jadual perjalanan bas dan ke mana saya nak pergi visit, apa yang the do's and the don'ts tu semua saya study lah dulu sebelum saya pergi. Dan lepas saya dah balik daripada Europe dengan selamat tanpa sebarang masalah ataupun kecederaan, so the following semester saya pergi lagi sekali. Kali ni saya pergi ke Australia dengan New Zealand juga secara solo. So lepas itu saya pun dah mula rasa macam okay, inilah saya punya passion. Saya memang suka tengok tempat orang. And then sampailah minat tu bersambung-sambung dan semakin banyak tempat saya mengembara, sehinggalah pada sekitar tahun 2011 macam tu saya ada masalah konflik lah, relationship konflik, dan masa itu saya rasa macam nak gila jugalah. Dan saya cakap pada diri saya, okay, before I go crazy, let's do something crazy first. But I don't know what kind of crazy thing that I wanted to do at that time. So masa tu saya secara tak sengaja saya terbaca satu blog pengembara Malaysia, tapi dia berbasikal, Zaharis Huzaimah nama dia. So saya baca pula blog dia pergi ke negara Kyrgyzstan. Jadi bila saya tengok gambar-gambar yang dia kongsikan dekat dalam blog dia tu, memang cantik sangat negara tu dengan sungai kala hijau, dengan tasik kala biru. Jadi saya sebagai seorang backpacker tegar dah pada masa tu, saya nak pergilah ke negara Kyrgyzstan ni. So saya contact Zaharis, saya tanya pada dia macam mana cara nak pergi ke tempat-tempat ni. Dan Zaharis bagi tahu pada saya, dia kata negara ni memang underdeveloped. So dia punya public transport dia pun tak moden, tak meluas. Ni cerita lebih kurang 10 tahun dululah. So dia cakap pada saya, kalau nak pergi ke tempat-tempat yang dia pergi, kena pula tempat-tempat yang dia kongsi dalam blog dia tu memang kebanyakannya very remote places yang memang public transport tak sampai. So dia ada basikal, jadi dia sampai dengan basikal dia. Kalau saya seorang backpacker nak pergi ke tempat-tempat yang dia dah pergi, so saya kena hire kereta dengan driver. Dan saya minta dia tolong checkkan, sebab masa tu dia memang ada dekat Kyrgyzstan. Saya suruh dia tolong checkkan berapa harga kalau saya nak sewa kereta dengan driver. Dia cakap kat saya memang mahal sebab servis tu tidak banyak di-provide, dan kalau kita nak dapatkan perkhidmatan tu memang kita perlu bayar dengan harga yang tinggi. Lagipun sebab Kyrgyzstan tu negara bergunung ganang, jadi only 4-wheel drive vehicle sajalah yang sesuai untuk melalui jalan-jalan gunung, dan jalan pula tak berturap. Memang is crazy road lah dekat sana. Dan saya cuba cari kawan untuk join saya sebab saya backpacker kan masa tu. Memang saya lebih suka travel solo, tapi disebabkan kos nak sewa kenderaan tu mahal, saya cuba cari kawan-kawan siapa nak join saya. Malangnya tak ada siapa yang nak join saya sebab Kyrgyzstan, dia orang pun tak tahu Kyrgyzstan tu dekat mana. First time dalam hidup dia orang dengar nama negara tu kan. So saya gagal nak dapatkan anyone to join me. So Zaharis ni lah orangnya yang perlu dipersalahkan dalam hal ni, kerana beliau lah yang mencadangkan kepada saya, akak why not you naik motor. Sebab sebelum tu dia dah suruh saya kayu basikal. Saya cakap pada dia tak boleh lah kot sebab cuti saya masa tu dah jadi pensyarah. Saya cakap cuti saya pendek, jadi kalau saya nak kayu basikal it's going to take forever, dan cuti saya tu beberapa minggu je kan. Dan dia yang bagi suggestion. So kebetulan
masa itu saya pula memang ada masalah dan saya nak cari jalan untuk orang kata alihkan fokus daripada memikirkan masalah kepada hobi yang baru. So saya fikir okey, mungkin inilah benda gila yang saya boleh cuba. Dan saya takut cabaran itu, saya belajar menunggang motor dan kemudian saya kenal pula dengan seorang lagi pengembara, Hadi Hussein. Dia pernah menunggang motosikal kapcai daripada KL ke London dan saya kontak dia, saya tanya dia kalau dia boleh jadi sipu saya dan dia bersetuju dan kemudiannya dia kami pergi untuk training ride ya, tapi kami dah pergi ke 5 negara masa tu dan saya ingat lagi hari pertama kami mulakan perjalanan, saya baru 43 hari belajar menunggang. Saya dah cross border dah masa tu dengan sipu saya. So pendek ceritanya dalam pengembaraan training ride dengan sipu saya tu, saya memang jatuh sebanyak 6 kali dan tapi tetaplah juga sampai balik Malaysia dengan selamat, tak ada apa-apa masalah besar. And after that there is no turning back. Saya I get very addicted into riding. Secuti je walaupun cuma Jumaat Sabtu Ahad, dalam kepala saya dah plan, okay next saya nak pergi mana, saya nak explore ke mana. Sampailah lepas itu tahun 2014 tercetusnya idea, okay I want to go around the world dengan menaiki motosikal. Sebenarnya saya cukup tertarik apabila cikgu mengatakan UPSI menjadi turning point untuk cikgu memulakan all this crazy thing lah kan. Dan saya juga cukup tertarik apabila cikgu mengatakan cikgu membuat research terlebih dahulu untuk memulakan apa benda semua perkara-perkara yang menarik ini. Jadi bagaimana kita nak meyakinkan mahasiswa-mahasiswi di luar sana untuk mewujudkan satu rasa keberanian untuk mencuba sesuatu perkara yang kita rasa kita tak mampu nak buat. Seperti yang boleh saya kongsikan kepada penonton berdasarkan cerita cikgu tadi, tanpa keberanian sudah pasti kita tak akan berjaya laksanakan apa yang kita ingin lakukan. Seperti Cikgu Anita ada research, berani mencuba perkara baru, menjadi backpacker seorang diri secara solo. Itu perkara yang saya rasa agak luar biasa untuk dilakukan oleh seorang manusia, lagi-lagi seorang perempuan. Jadi ini menjadi inspirasi yang cukup hebat untuk diri saya. Saya pergi teratak riverview seorang-seorang pun takut cikgu. Apatah lagi nak mengembara dunia. Ya, jadi macam mana cikgu kita nak yakinkan mahasiswa-mahasiswi di luar sana agar kita wujudkan keberanian untuk kita mencuba sesuatu perkara yang baru, untuk kita mencuba sesuatu perkara di luar kotak kita agar kita boleh merangkul kejayaan yang kita tidak tahu kita boleh sampai itu. Silakan. Okey, dia sebenarnya bagi saya manusia dengan ketakutan tu memang tak boleh dipisahkan sebab rasa takut tu adalah semula jati dalam diri kita. Tapi kita boleh minimizekan, kita nak hilangkan fear tu 100% mungkin susah ataupun mengambil masa. Tapi kalau nak minimizekan dia tu, ada beberapa cara yang kita boleh lakukan. Macam yang telah saya sebutkan tadi, I always believe that failure to plan is planning to fail. Jadi sebelum saya keluar mengembara, saya memang buat research. Lantaklah orang nak kata apa, orang kata apa ni, sebab adalah juga saya dengar-dengar orang yang cakap kata tak payahlah pergi, redah aja. No, saya bukan macam tu. Lagi pula sebab saya perempuan kan, saya ada lebih lagi concern yang saya kena fikirkan, especially dari aspek safety. So saya akan buat research, check betul-betul apa yang saya nak pergi, ke mana saya nak pergi, bahaya ke tak bahaya tempat tu. Dan kalau biasanya orang kalau dia buat research nak pergi mengembara, dia akan tengok ataupun dia akan research tempat nak pergi je, apa yang boleh buat saja. Mereka biasanya lupa nak research the don'ts. Yang itu pun kita kena research juga sebenarnya, bukan research the do's saja. The don'ts tu kita tak boleh lupa, especially kita pergi ke negara-negara yang bahaya. Contohnya macam dalam pengembaraan Global Dream Ride, atau saya ringkaskan GDR kan. Dalam GDR dulu saya melalui negara-negara laluan dadah dan mafia daripada Mexico sampai ke Argentina. So negara-negara macam tu, kalau you tak study tentang tempat-tempat yang you kena avoid, jadi you mungkin akan termasuk ke tempat-tempat yang bahaya ni. So research tu memang sangat-sangat crucial sangat
especially bagi seorang perempuan. Dan macam tadi Cikgu Alif cakap menjadi seorang backpacker tu adalah perkara yang luar biasa. Yes, waktu saya mula-mula dulu, saya mula backpacking ni tahun 2002. Memang masa tu saya rasa, saya tak tahulah kalau ada, mungkin ada tapi saya tak pasti. Tapi sangat-sangat jarang nak cari perempuan ataupun wanita Malaysia yang berbackpacking secara solo. We are talking about tahun 2002 dulu. Sekarang memang ramai. Sekarang bersepah-sepah sebab orang dah tahu cara macam mana nak buat kan. Tapi nasihat saya nak mengatasi ketakutan tu, kalau kita dah research dan kita we already have some idea tentang sesuatu, tak kira lah untuk mengembara ke ataupun untuk belajar stunt motosikal ke stunt basikal, apa saja benda yang berisiko, kalau kita dah boleh faham elemen bahaya dalam apa yang kita nak buat tu, jadi kita punya tahap ketakutan tu boleh direndahkan sebenarnya. Dan bila kita dah buat research, kita dah bersedia, selebihnya tu kita tawakal lah. Kita cuba sehabis daya dan selebihnya berjaya tak berjaya kita serah pada Allah lah, sebab dia yang kita cuma boleh merancang, Allah yang menentukan segala-galanya. Ya, betul. Itu dia. Mungkin Cikgu Anita boleh kongsikan juga kepada penonton kita luar sana. Dalam banyak-banyak negara yang pernah diterokai, negara mana yang paling cantik yang pernah Cikgu Anita pergi, yang paling rasa macam tak boleh move on dengan tempat ni? Macam tu. Paling cantik saya paling suka Kyrgyzstan lah. Kyrgyzstan lah. Tempat yang mula-mula saya boleh I turn myself dari seorang backpacker menjadi adventure rider sebabkan saya jatuh cinta dengan Kyrgyzstan. So sampai sekarang ni saya dah pergi Kyrgyzstan ni 3 kali dah, tapi saya masih ada rasa nak pergi lagi lah. Nak pergi lagi. Saya pula teringin nak pergi Madrid. Nanti Cikgu Anita bawa pergi Madrid Madrid tu dia capital city, bandar besar, tak ada apa-apalah saya, dan crime level pun boleh tahan tinggi juga. Okay. Alright, saya tinggal Madrid. Okay, baik. Alright Cikgu Anita, saya sebenarnya tertarik dengan satu kata-kata, petikan kata-kata yang dilontarkan oleh Profesor Datuk Amin Mataf, Timbalan Naib Chancellor Hadiwan Pelajar Alumni. Beliau kata, saya masih ingat di mana-mana event yang pernah saya ikuti, kita jangan tanya apa yang UPSI boleh sumbangkan kepada kita. Malah kita kena tanya diri kita apa yang kita boleh sumbangkan kepada UPSI. Melalui cerita Cikgu Anita ini, sedar tak sedar melalui minat sahaja Cikgu Anita berjaya menyumbangkan sesuatu kejayaan yang bagi saya cukup besar untuk nama baik UPSI. Jadi mungkin Cikgu Anita boleh kongsikan kepada penonton-penonton luar sana bagaimana untuk kita bersama-sama mahasiswa-mahasiswa ini, untuk kita sama-sama berfikir di luar kotak, untuk kita mencari solusi yang terbaik untuk kita memberi sumbangan yang cukup besar untuk UPSI. Bukan sahaja melalui perkara-perkara yang kita join yang kita ikut serta di universiti, malah di luar sana. Bagaimana Dr. Cikgu? Okey, jadi peranan alumni lah especially kan, apa yang kita nak sumbang balik kepada tempat yang telah banyak menabur bakti pada kita kan, yang mendidik kita jadi manusia. Betul. So bagi saya lah, kita boleh menyumbang melalui beberapa cara. Kita dah belajar few years dekat UPSI dan kita dah keluar daripada UPSI tu dengan menggenggam segulung ijazah ataupun mungkin lebih daripada satu ijazah kalau kita buat masters dan PhD pun kita buat dekat UPSI kan. So bermakna dekat situ kita ada kepakaran. Kalau dalam bidang sains sukan, mungkin ada yang selepas meninggalkan UPSI tu mungkin sambil bekerja jadi guru, dia juga seorang jurulatih ke, ataupun dia whatever kepakaran lah, tak kira lah dalam sukan ke dalam muzik ke, apa saja bidang yang dia dah belajar dekat UPSI. So apalah salahnya kalau kita sumbang balik kepakaran kita tu kepada UPSI balik, sebab dekat situ kita timba ilmu dan lepas tu kita kembangkan ilmu tu menjadi sesuatu yang kita pakar dan lepas tu kita sumbang balik pada UPSI. Jadi dekat sini saya pun nak menyerulah kepada semua yang sedang mendengar buat bicara kita pada hari ini, iaitu kita kenalah rajin-rajin menjengah ke FB Pusat Alumni UPSI ni, sebab ada banyak pengumuman dekat situ. Jadi mungkin ada yang yang posting-posting daripada Pusat Alumni ni yang mungkin sesuai untuk kita sumbangkan sesuatu, kita sumbangkan kepakaran kita. Jadi kita offerlah diri kita. So orang kata apa, that's the least that we can do lah kan, sebab kita pun
mendapat ilmu daripada UPSI juga. Jadi kita share lah balik kepakaran kita tu pada UPSI. Macam saya sendiri pun kalau UPSI panggil saya untuk bagi talk macam hari ni kan, saya akan make sure saya akan fulfill lah apa yang diminta oleh UPSI tu. So sebab saya rasa ini je lah yang saya boleh buat pun kan. Dan satu lagi cara kita boleh menyumbang kepada UPSI balik adalah derma lah kan. UPSI tu memang ada disertakan link kalau siapa-siapa yang mungkin bila dah habis belajar dekat UPSI sambil jadi cikgu, sambil buat bisnes ke atau whatever yang you ada berlebih-lebih kan. Jadi apalah salahnya sumbanglah balik sikit untuk pusat alumni gunakan bagi membantu mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar dekat UPSI. Ya, itu dia. Tak apa, jangan risau. Jadi kita akan highlight kembali berkenaan dengan sumbangan-sumbangan yang boleh alumni sumbangan kepada pusat alumni. Namun sekarang kita ke isu kita yang lebih hangat. Isu kita yang lebih hangat iaitu berkenaan dengan cabaran untuk kita sebagai alumni atau sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk menjaga nama baik UPSI sendiri. Seperti yang kita tahu, akibat daripada sekarang ini lagi-lagi akibat daripada COVID-19, norma baharu. Kita melalui fasa norma baharu, memang kehidupan kita berubah 100% daripada sebelum ni kita belajar secara bersemuka dan kini belajar secara online. Pendekatan yang boleh mahasiswa-mahasiswi ataupun alumni UPSI yang sekarang ini mungkin sedang berkhidmat sebagai guru ataupun bukan guru, bagaimana untuk menempuhi cabaran-cabaran untuk menjaga nama baik UPSI dan seterusnya menggilap potensi kita supaya orang boleh tengok kita punya muka pun orang tahu ni budak UPSI ni. Macam tu. Bila kita bercakap saya, cara bercakap pun macam budak UPSI. Macam tu. Macam mana kita nak wujudkan golongan-golongan ini di UPSI, cikgu? Okey, saya sebagai seorang pensyarah lah waktu saya bertugas dulu kan, benda ni pun memang perkara yang selalu saya highlightkan dengan student saya. Sebab saya cakap pada diorang, nanti engkau bila engkau dah habis belajar nanti, engkau pergi posting dekat mana-mana, kalau engkau bagus, yang akan dapat tempiasnya adalah tempat engkau belajar. Kalau engkau tak perform, yang akan dapat nama busuk pun tempat engkau belajar juga. So, kita sepatutnya kena tunjukkanlah the best kan. Sebab kita bukan sahaja bawa nama kita. Kalau macam saya bukan sekadar bawa nama Anita binti Yusof. Saya juga bawa sekali institusi tempat saya belajar ni bersama-sama dengan saya. So, kalau saya tak perform, nanti orang akan cakap, itulah produk UPSI contoh. Okey, jadi kita tak nak benda macam ni berlaku. Dan memang pun pernahlah jadi isu iaitu orang membanding-bandingkan. Macam kami, sebab kami keluarkan produk IPG kan, jadi adalah juga perbandingan antara produk IPG dengan produk-produk yang lain yang banyak daripada merata-rata universiti dekat Malaysia ni. Jadi benda ni memang selalu kami tekankanlah supaya kita nak hasilkan graduan yang berkualiti. So, di pihak pensyarah lah, kami hanya boleh menyampaikan ilmu, memberikan nasihat. Tapi selebihnya adalah the individual tu sendirilah, sama ada dia apa sebenarnya yang dia nak daripada kerjaya dia. Adakah dia buat ataupun dia memilih kerjaya, contoh kalau sebagai guru, adakah dia hanya bekerja sebagai guru hanya untuk dapat income bulan-bulan semata-mata, ataupun dia bekerja sebagai guru sebab memang passion dia hendak mendidik anak bangsa. So benda ni, benda yang sebagai pensyarah kami tak boleh kawal. Yang kami cuma boleh nasihat saja. So saya nak menyerulah kepada semua mahasiswa atau mahasiswi dan juga yang telah pun bertugas di mana-mana tempat sekalipun. So kita buat apa-apa, kita kena ingatlah benda ni. Kita bawa nama tempat kita belajar. Jadi jangan sampai kita memalukan tempat yang telah menyumbang banyak jasa pada kita just because of sikap kita sendiri. Kalau kita malas, kita tak ada disiplin ke apa ke, orang tak salahkan kita, orang akan salahkan tempat kita belajar tu. Kan? So itulah, jadi saya harap semua akan make sure you jagalah image UPSI tu. So kita buat yang terbaik lah di mana-mana tempat kita bertugas tu. Just buat yang terbaik yang semampu kita. Betul. Baik cikgu. Cikgu bersetuju atau tidak? Di mana pada pandangan saya lah, UPSI telah menyediakan banyak sebenarnya platform-platform
melalui program-program yang dilaksanakan, melalui penglibatan-penglibatan yang boleh mahasiswa-mahasiswi ikuti untuk menggilap bakat yang ada dalam diri mereka. Adakah Cikgu Anita bersetuju bahawasanya platform-platform ini memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu mahasiswa-mahasiswi UPSI, khususnya yang sedang berkhidmat sekarang ini di mana-mana sahaja dalam menyelesaikan masalah ataupun apa-apa konflik yang wujud? Adakah platform-platform ataupun penglibatan-penglibatan kita di universiti sebelum ini memainkan peranan yang cukup penting untuk diri kita? Okay, benda ni I can only speak on behalf of myself lah kan. Sebab bagi saya, waktu saya belajar dekat UPSI, saya memang banyak belajar benda baru. Kalau tak, saya tak sebut yang UPSI ni turning point besar-besaran dalam hidup saya. Bukannya hanya sekadar untuk menjadi seorang pengembara, tak. Yang itu memang tak diajar pun dekat dalam silibus sains sukan yang saya belajar dekat itu. Tetapi bila saya belajar dekat UPSI dulu, saya tak tahu datang daripada mana satu semangat yang sangat luar biasa. Saya ni sebenarnya waktu bersekolah dulu bukanlah student yang cemerlang pun. Saya biasa-biasa je, kategori biasa-biasa. Tapi mungkin kerana bila saya belajar dekat UPSI dulu, saya adalah seorang ibu kepada 2 orang anak. Jadi saya tinggalkan anak-anak, saya tinggalkan family saya untuk menuntut ilmu. Jadi semangat yang saya bawa di UPSI tu menyebabkan saya memang all out. Saya all out, betul-betul saya fikir masa tu aku dekat sini bukan untuk berhuhu-ha-ha. Tak, saya kat sini memang nak menimba seberapa banyak ilmu yang boleh. Jadi apa saja yang program yang dianjurkan oleh UPSI masa tu, saya akan cuba join, dan benda tu memang banyak membantu kita dari segi insan, membantu kita dari segi menjadi seorang guru pada kemudiannya. So memang saya banyak berterima kasih lah sebab UPSI mengubah saya menjadi seorang yang ordinary kepada seorang yang more than ordinary. So jadi membantulah. Kalau soalan tadi tanya membantu atau tidak, memang sangat membantu. Sangat membantu, betul. Saya pun bersetuju. Saya pun cikgu, saya juga mencabar diri saya untuk mengikuti siri-siri penglibatan yang telah UPSI anjurkan. Sebenarnya bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Di mana apabila kita menguasai kemahiran-kemahiran tersebut, ia sedikit sebanyak memberi kita keyakinan, keberanian untuk kita lebih ke depan di hadapan. Baik, cikgu, berkenaan dengan imej dan promosi yang kita sebagai alumni ataupun mahasiswa-mahasiswi boleh sumbangkan kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu sekarang ini dibincangkan ataupun diutarakan oleh rakyat Malaysia berkenaan dengan seorang alumni UPSI yang menjadi tokoh sukarelawan, ya, Dr. Sani Arabi, yang menjadi tokoh sukarelawan yang menyumbang kepada masyarakat di dunia, di Syria khususnya. Jadi imej dan promosi yang bagaimana agaknya pada pandangan Cikgu Anita yang boleh kita ketengahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk kita sumbangkan kepada masyarakat kita di luar sana? Okey, jadi memang UPSI memang seperti yang Cikgu Anita cakap tadi, UPSI telah melahirkan ramailah yang outstanding kan. Tak kata saya lah, tapi ya yang lain-lain macam Dr. Sani Arabi. So jadi bagi saya kalau kita nak bantulah kan dari segi ni, so kita kalau katalah kita tak boleh nak outstanding macam orang lain, jadi dari segi image dan promosi tu kita boleh promote UPSI tu sendiri kepada masyarakat di luar sana. Yang paling dekat dengan kita kalau kalau graduan tu, kalau dia keluar sebagai guru, jadi yang paling dekat dengan dia adalah murid-murid dia. So kalau dekat sekolah kan ada Minggu Kerjaya kan. Minggu Kerjaya, saya tak tahulah sekarang ni ada lagi ke tak sebab saya dah lama tinggalkan sekolah, tapi I believe ada lagi lah Minggu Kerjaya tu, di mana murid-murid didedahkan dengan macam-macam pilihan kerjaya. So kalau kita adalah produk UPSI and we are proud of our university, tempat kita belajar, kita promote lah universiti kita. Jadi kita highlightkan apa kos-kos yang mereka boleh belajar dekat UPSI dan macam mana cara mereka nak belajar, dan juga
apakah kelayakan-kelayakan yang diperlukan, dan kalau dia dia ada kelebihan dalam bidang sukan for example, jadi dia boleh gunakan sebab memang pun UPSI akan ambil student-student yang berbakat, tak kira lah sukan ke muzik ke whatever kan, seni ke. Jadi itu yang kita boleh lakukan untuk kita promote UPSI ni kepada masyarakat di luar sana. Dan kalau katakan ada perjumpaan kan, sebab kalau graduan UPSI ni kalau dia menjadi guru, bila dia keluar dia mengajar dekat sekolah menengah. Jadi bila dekat sekolah menengah tu selalunya bila pertemuan guru dengan ibu bapa waktu ambil report card, masa tu pun kita boleh selit-selit juga sebenarnya. Kita boleh tolong promote UPSI tu kepada ibu bapa. So kita buatlah setakat mana yang kita boleh buat kan. Ya, baik. Itu dia. Mungkin Cikgu Anita boleh kongsikan juga dengan mahasiswa-mahasiswi kita di luar sana. Cikgu Anita juga selain menjadikan UPSI sebagai turning point, mungkin Cikgu Anita boleh kongsikan kepada penonton kita di luar sana berkenaan dengan bagaimana kita nak pupuk diri kita sebenarnya untuk maju ke depan. Kita kena kena sentiasa relevan lah dengan kehendak semasa, kena sentiasa kreatif dan inovatif dalam melaksanakan apa jua perkara agar bukan saja kita bawa nama baik kita, malah kita bawa nama baik UPSI itu sendiri. Okay, jadi bagi saya lah kan, first thing kalau kita dah habis belajar dekat UPSI tu, dekat tempat kita bertugas tu, kita adalah penyapu baru. Okay, jadi apa saja kalau orang bagi kita tugas ke apa ke, kita terimalah. Jangan banyak komplain kan, atau jangan banyak songel lah. Okay, betul. Jadi kita terima. Saya faham apa ni, sebab saya pun kadang-kadang bila student yang dah posting, bila dia datang balik ke IPG, dia cerita, kita akan tanyalah, okay macam mana kau kat tempat kerja, semua okey ke tak okey kan. So adalah rumutan-rumutan. Jadi bagi saya sebenarnya kita sebagai penyapu baru, of course muda pula tu, dan juga baru fresh graduate kan, so memang tempat baru tu akan lambakkan kerja yang kadang-kadang sampai tak masuk akal. Okay, saya faham. Tapi kita kena ingat satu perkara, benda tu semua orang merasa sebenarnya, bukan awak aja yang kena macam tu, semua orang akan menempuh menempuh fasa kena bully tu. So ambil je lah, buat itu je dan think positif, sebab kita kena ingat lebih banyak tugas yang kita lakukan, lebih banyak benda baru yang kita akan belajar, dan mungkin benda yang kita belajar tu mungkin benda yang kita tak belajar dekat tempat dekat universiti kan. So kita terima, kita buat. Kalau dah tak boleh sangat tu, dan barulah kita mungkin terpaksa berunding. So yang penting bagi saya, macam saya cakap tadi, kita bawa nama UPSI kan. Jadi jangan sampai timbul satu trademark produk UPSI ni asyik nak menolak kerja. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang cakap produk UPSI bagus, bagi apa pun semua boleh buat. Itu yang kita nak dengar sebenarnya kan. Okey, baik. Berbalik semula kepada sumbangan. Jadi Cikgu Anita ada highlightkan berkenaan dengan sumbangan yang boleh alumni UPSI khususnya berikan kepada universiti bersempena dengan sambutan 100 tahun kewujudan Ibu Kandung Suluh Budiman pada tahun hadapan, iaitu tahun 2022. Mungkin Cikgu Anita boleh kongsikan kepada penonton kita yang sedang menonton sekarang ini, terdiri dari dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi dan ada alumni. Jadi peranan alumni itu sendiri untuk menghadapi 100 tahun kewujudan Ibu Kandung Suluh Budiman. Okey, saya rasa cabaran alumni ni sebenarnya adalah untuk mendapatkan alumni yang strong. So selalunya kita tengok kan, bila student tu dia dah sambung belajar, mungkin awal-awal selepas dia tinggalkan universiti dia tu, dia masih lagi nak participate dengan apa saja aktiviti dekat universiti dia. Tapi lepas tu lama-lama makin sama, makin malap, makin lepas tu terus tinggal habis macam tu je. So dalam kita ni dah tahun depan dah nak sambut 100 tahun UPSI kan. So kita kena ingat tahu, kalau tak ada yang lama, maka tak ada lah yang baru. So kita takkanlah kita nak biarkan kita punya alumni tu hanya muka-muka yang fresh graduate saja.
So kita yang lama-lama kan, saya ni kan lama lah sebab saya belajar dekat UPSI tahun 2000 ke 2003. So bila dah bertukar daripada IPSI kepada UPSI. Jadi waktu tu saya adalah batch unik untuk sains sukan dan unik adalah batch nombor 4. Batch nombor 4 daripada tertubuhnya UPSI. So kalau katakanlah ada apa-apa gathering yang dibuat kan untuk kos masing-masing, so kita support lah kan, janganlah kita jauh lah, alah susah lah, nanti family nak nak tinggal family. Kita kena ingat kalau ada reunion bukan mudah ni nak bertemu. That might be the first and the last time kita bertemu balik semula dengan pensyarah-pensyarah kita, dengan kawan-kawan kita selepas kita dah tinggalkan universiti. Mungkin itulah kali terakhir, lepas tu kita dah tak dapat jumpa dia orang dah. Tahu-tahu orang ni kena heart attack meninggal, orang ni pula accident meninggal. So kalau ada apa-apa program yang alumni buat, kalau orang kata apa, within kita punya kemampuan untuk join walaupun terpaksa bersusah sikit, apalah salahnya kita korbanlah sikit kan, kita punya masa rehat ke. Jadi kita pergi, kita join sebagai menunjukkan kita punya sokongan terhadap alumni UPSI. Ya. Baik Cikgu Anita, saya juga ingin kongsikan dengan Cikgu Anita. Baru-baru ini kita sedia maklum UPSI viral di media sosial. Adalah beberapa isu yang tak perlu saya sebutkan di sini, namun kita nak lahirkan satu persepsi bagaimana persepsi mahasiswa ataupun alumni UPSI ini untuk kita sama-sama tangani isu-isu yang melibatkan ibu kandung suluh budiman ini. Adakah kita hanya menjadi seorang keyboard warrior sahaja yang melontarkan, mencemuh ibu kandung suluh budiman kita sendiri, ataupun kita harus wujudkan satu persepsi bahawasanya kita harus stand with ibu kandung suluh budiman. Jadi bagaimana Cikgu Anita untuk kita menghadapi persepsi luar yang khususnya yang negatif ataupun positif lah yang boleh kita highlightkan kepada alumni-alumni di luar sana? Okey, orang katakan sekarang ni kan kita dah dunia akhir zaman kan, memang fitnah tu berleluasa. Dan lagi malang sebab apabila jari tu lebih pantas berbanding jari lebih pantas berbanding pemikiran. Okey. So main tulis saja kan, kalau Betul. Nak kecam main kecam je, kalau nak buat sesuatu tak fikir kan. Ada sebab tahu kenapa Allah letak otak tu dekat atas. Kan? Kenapa dekat tempat yang paling atas, paling tinggi sekali? Ada sebabnya untuk kita gunakan dalam segala tindak tanduk kita supaya kita berfikir sebelum kita buat. Tapi malangnya masalah yang berlaku sekarang ni, banyak orang yang dia letakkan otak dia daripada elok-elok cantik Allah dah letak dekat atas, tapi dia letak dekat kepala lutut. So buat sesuatu tak fikir, dan lepas itu dia sendiri yang memburuk-burukkan universiti tempat dia belajar. So ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tak patut. So yang saya boleh suggest lah, mungkin pusat alumni boleh fikirkan, pusat alumni ataupun pihak universiti sendiri boleh fikirkan satu cara macam mana kita nak pupuk patriotism dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Benda ni tak akan berlaku kalau macam orang kata apa, student tu sendiri, dia sendiri yang memalukan universiti dia sendiri, dia sendiri yang kecam universiti dia sendiri. Benda tu tak akan berlaku kalau dia ada rasa cinta pada universiti dia. Saya cakap terus terang, bukan sebab saya nak bodek UPSI ataupun sebabkan sekarang ni tengah buat bicara dengan UPSI. Saya sendiri waktu zaman, mungkin juga suasana waktu kami belajar dulu tahun 2000 ke 2003 dulu, kita orang memang selalu ditekankan dengan benda ni, iaitu kita mesti ada rasa cinta terhadap universiti kita. Dan sebab itu walaupun selepas UPSI saya ada menyambung pelajaran di universiti yang lain, tapi dia punya feel tu tak sama tau. Saya tak pernah rasa macam saya adalah produk dari universiti yang satu lagi itu. Sedangkan saya pun ada ijazah dengan universiti yang lagi satu. Saya rasa my heart and soul dekat UPSI. Ini lillahi ta'ala. Memang Betul. Saya cakap heart and soul adalah dengan UPSI, bukan dengan tempat lain yang saya belajar. Jadi mungkin kerana waktu saya belajar dulu, perasaan tu diterapkan dengan sangat jitu.
oleh pensyarah-pensyarah yang dan juga senior-senior kami waktu saya belajar dulu. So mungkin benda ni a bit lacking sekarang ni. Jadi kenalah fikirkan, ikhtiarkan macam mana nak terapkan balik semangat ataupun rasa cinta yang mendalam terhadap universiti sendiri dalam diri mahasiswa-mahasiswi yang ada sekarang ni. Betul tu. Jadi sebenarnya sedih bila kita melihat anak kandung Suluh Budiman sendiri yang mencemuh nama baik. Bukan sepatutnya kita harus stand together cikgu Ya, betul. Saya tahu pasal isu tu. Dan sebenarnya memang waktu viral saya adalah antara orang yang backup lah UPSI kan. Jadi dekat dalam komen-komen dekat Facebook tu saya akan backup, saya akan bagi pendapat saya yang kita tak boleh nak menyalahkan. Saya tahu memang teruk lah alumni kena hentam kan atau HEP kena hentam masa tu. Dia jugalah kan. Tapi itulah nak kata macam mana kalau ada student sendiri yang tak appreciate universiti dia, orang mungkin boleh kata alang kau orang luar apa kau tahu, kami yang dekat dalam ni, kami yang ni kan. Tapi just remember one thing lah, tak ada satu masalah dalam dunia ni yang tak boleh diselesaikan sebenarnya. Tapi ikut channel yang betul lah. Itu je sebenarnya. Simple je benda tu sebenarnya. Tak perlu pun viral-viral. Yang penting persepsi positif tu selalu kita terapkan dalam diri kita cikgu Ya betul. Dan kalau kita nak kita nakkan persepsi positif terhadap warga UPSI tu, kita kena tunjukkan kemampuan kita lah. So kalau kita tengok selalu dijadikan perbandingan kan antara universiti UPSI dengan semua universiti lah, sebab setiap tahun dia akan keluar dia punya ranking tu kan, ranking. Kenapa ada 3 universiti ni saja, I don't want to mention any universiti, tapi kita pun tahulah, sama-sama tahu kenapa ada 3 je universiti dekat Malaysia ni duk pusing-pusing dia orang aja, nombor 1, 2, 3 dia orang. Kenapa susah bagi universiti yang lain termasuk UPSI untuk duduk dekat the top 3 tu? Why? Apa lebih sangat diorang tu? Apa kurang sangat kita ni? Jadi apa yang diorang tu lah yang kita kena make sure kita, student-student kita mesti kena capai at least at par sama dengan universiti sana tu ataupun better than them. Itulah cara kita nak dapatkan persepsi positif daripada masyarakat di luar sana tentang UPSI. Betul. Itu dia ya. Kita harus stand together, kita harus bersama-sama memastikan UPSI terus terbang tinggi. Saya juga bersetuju dengan Cikgu Anita. UPSI sebenarnya adalah satu tempat yang sukar untuk di move on kan. Di mana pun kalau cuti SEM, saya sendiri rasa macam tak nak balik. Saya rasa Tanjung Malim ni merupakan kampung saya, bukan di tempat asal saya. Namun saya rasa Tanjung Malim ni seperti kampung saya, sebab kita rasa Tanjung Malim ni merupakan satu tempat yang lahirnya para ilmuwan yang begitu tenang cikgu sukar untuk di move on. Baik, sekarang ni cikgu saya nak kita ada ucapan khas, kita nak baca ucapan daripada dan juga komen-komen di Facebook Live sekarang ini. Kita berbesar hati cikgu kerana Timbalan Chancellor Hal Pelajaran Alumni Profesor Datuk Dr. Mak Amin Mataf pun sekarang ni sedang menonton kita. Dia mengatakan ucapan tahniah dan thanks Anita Yusof. Okay, dan kita bacakan komen daripada Nazri Zainuddin. Tahniah Puan Anita, semoga terus sukses dan cemerlang. Daripada Dr. Nazri, IPG Kampus Ipoh. Dr. Nazri. Dan kita juga ada komen daripada Muhammad Firman Idrus, katanya mantap. Mantap. Okay, selanjutnya kita nak baca juga daripada Helmi Nizam. Bermula dari pemuzik basis kumpulan Shirox, boleh jadi seorang wanita yang hebat. Memang Akak Anita adalah inspirasi saya dalam hidup. Ya, memang betul. Cepat Timur namanya. Tahniah Puan Anita, semoga sentiasa cemerlang di persada dunia insya-Allah. Okey, baik. Dan sekarang ini juga kita ada soalan-soalan penonton-penonton kita yang sedang menonton sekarang ini. Soalan yang pertama mungkin saya boleh terus tanyakan kepada Cikgu Anita daripada saudara Helmi Nizam. Okey. Masa Cikgu Anita main basis dengan kumpulan Shirok, umur berapa ya? Rasa macam perjalanan luas dan panjang pada cikgu. Jadi mungkin Cikgu Anita boleh kongsikan untuk soalan kita pertama. Kongsikan kepada kita. Saya umur berapa ya masa tu tengah belajar dekat MPIK. So kiranya itu adalah zaman remaja purba lah. Saya rasa masa tu umur 18 kot waktu saya masa mula-mula dengan band saya dulu.
saya belajar dekat MPIK tu memang saya ambil option pendidikan jasmani dan kesihatan. Tapi ramai orang cakap pada saya masa orang cakap kau ni dah salah option, kau patutnya masuk option muzik sebab memang Muzik. minat saya memang cenderung pada muzik dan saya pun minat juga sukan, dua-dua saya memang minat. Tapi lepas tu saya dapat bertemu dengan saya punya band girls pada waktu saya belajar dekat MPIK lah, umur 18. Umur 18. Okey, itu dia. Jelaskan Cik Elmi. Kau nak join band ke? Sekarang ni. Masih ada lagi? Kalau balik Malaysia boleh jamming selalu ke? Atau macam mana? Apa dia? Tak. Saya dah gantung gitar dah lama dah. Oh ya ke? Alright, okey, baik. Itu soalan kedua Cikgu Anita. Sebagai seorang wanita dan warga pendidik, suatu ketika dulu semasa pengajian di UPSI, pernahkah Cikgu Anita membayangkan akan berada di sebuah tempat asing seperti cikgu berada sekarang? Sebelum tu tak, tapi macam saya cerita tadilah, UPSI ni turning point kan. So lepas tu it just happen. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Dan soalan kita yang ketiga daripada penonton, sudah berapa benua telah dijelajahi bermotosikal sejak 2002 dan kemanakah lagi destinasi impian yang mahu dijelajah? Kenapa? Macam tu soalan dia. Apa dia kenapa? Yang last tu saya tak dengar. Alamak. Saya rasa ada masalah connection. Okey. Saya tak dapat tangkap soalan yang terakhir tadi. Mungkin ada masalah connection tadi. Boleh ulang balik soalan yang last. Alright, baik. Soalan ketiga. Okey, minta maaf kita ada masalah teknikal sebentar tadi. Okey, soalan kita yang terakhir tadi, sudah berapa benua telah dijelajahi secara menaiki motosikal sejak 2002 dan kemanakah lagi destinasi impian Cikgu Anita mahu jelajah dan kenapa? Okey. So far saya dah pergi ke benua Asia, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan sudah. Kemudian saya juga saya dah ride dekat sebahagian daripada benua Oceania, iaitu saya dah ride dekat New Zealand, Australia belum lagi. Dan sekarang ni saya di benua Afrika. Jadi kita ada 7 benua kan dalam dunia ni. So tinggal satu saja benua yang patutnya memang ada dalam senarai tempat yang saya nak pergi dalam GDR season yang kedua ni, iaitu Antartika. So sepatutnya lepas ini kalau tak kerana COVID, sepatutnya sekarang ini saya sedang hibernate dekat Macedonia, planningnya macam tu. Untuk menamatkan winter dan selepas winter saya sambung Europe dan lepas tu saya patutnya nak terbangkan motor saya ke Amerika, nak ride all the way sampai ke penghujung utara Alaska dan kemudian turun sampai ke penghujung selatan Amerika Selatan dan lepas itu ke Antartika dan lepas Antartika ke Australia, lepas Australia daripada selatan Australia sampailah ke Darwin utara Australia, lepas tu hop to Indonesia, sebelum tu Timor Leste, Indonesia and back to Malaysia. Planningnya macam tu, tapi macam kita semua tahulah manusia hanya mampu merancang, Allah yang itu. Baik, sama-samalah kita doakan agar pandemik COVID-19 ini dapat segera kita hapuskan ya. Dan dengannya cikgu-cikgu juga pernah menerima anugerah Malaysia Books of Records cikgu melalui pengembaraan cikgu, dan mungkin cikgu boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita di luar sana anugerah-anugerah lain yang telah cikgu rangkul melalui aktiviti-aktiviti pengembaraan bermotosikal. Okey, dari segi anugerah tu saya pernah dapat saya ada dua title dalam Malaysia Book of Records. Yang pertama tu titlenya adalah the first Malaysian woman who rode in 5 Central Asian countries. Itu yang masa mula-mula ya, waktu saya ride dekat semua negara yang berakhir dengan tan kan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Gohegostan je tak ada sebab Okey, title kedua dalam Malaysia Book of Records adalah the first Malaysian. Dia tak sebut man or women sebab memang saya adalah the first Malaysian who rode solo around the world on a motorbike. Selain daripada itu, saya juga dianugerahkan dengan satu title dalam Asia Book of Records, dan yang ini memang saya proud lah sebabkan saya adalah rakyat Malaysia pertama yang mendapat title dalam Asia Book of Records, dan titlenya adalah Longest Bike Solo Ride Across the World for Women.
Lepas tu saya dapat anugerah yang lain-lain tu banyak yang dalam Malaysia lah. Saya pernah dapat anugerah tokoh biker Madani. Kemudian apa lagi saya pun tak ingat lah. Dan apa ni, mungkin bukan anugerah tapi recognition, iaitu saya menjadi duta kepada satu jenama aksesori motosikal antarabangsa berpusat di Itali, iaitu GV. Okey, bayangkan GV ni dia memang base dia dekat HQ dia dekat Itali dan dia ada branch satu dunia. Dan dia boleh saja memilih rakyat dia sendiri untuk represent brand dia ataupun label dia sebagai duta. Bukannya tak ada wanita Itali yang buat benda macam saya. Tapi mereka memilih saya ni, wanita daripada Malaysia ni, untuk menjadi duta mereka. Dan saya jadi duta GV selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian saya juga mewakili Malaysia dalam kempen Levi's I Shape My World sempena International Women's Day. So ini pun satu yang saya rasa very proud sebab kempen ni dia memang melibatkan satu dunia dan saya telah dipilih untuk mewakili Malaysia oleh Levi's. Kemudian baru-baru ni Kotex pun ada menyenaraikan saya dalam 100 Super Women, Malaysian Super Women, dan kemudian Radio Era pun pernah listkan saya dalam senarai 20 wanita Malaysia yang mendapat mendapat yang dikenali dikenali di luar negara. Okey, sebab masa yang itu memang ada isu sikit lah sebab ada lah yang mention nama artis atau selebriti, kenapa orang ni tak masuk dalam senarai top 20 tu. Mereka mungkin tak faham yang sebenarnya senarai itu adalah senarai wanita-wanita Malaysia yang dikenali di luar negara. Memanglah yang mereka sebut selebriti tu top, tapi top dalam Malaysia, tak top dekat luar negara kan. Sebab saya tersenarai jugalah dalam senarai itu, Radio Era tu. Lepas tu apa lagi dan yang baru-baru ni saya juga rasa terharu sebab dipilih oleh platform London Speaker Bureau. London Speaker Bureau ni adalah satu platform yang mengumpulkan speaker-speaker dari seluruh dunia. Jadi saya telah dipilih untuk mewakili Malaysia dan bersama yang tersenarai, Malaysian ikon ataupun selebriti yang tersenarai di dalam platform ini antaranya adalah Datuk Tony Fernandez dan juga ada seorang siapa yang nama dia N Atina Osman yang the Muay Thai fighter tu, dan juga saya antara beberapa nama yang mewakili Malaysia yang tersenarai dalam platform ini. Ini bukan benda yang senang nak dapat. So saya memang rasa banggalah dengan, sebab benda ni semua adalah international punya highlights kan, sebab bukan senang orang nak iktirafkan daripada tambah-tambah kita daripada negara yang sekecil Malaysia kan. Dan saya pun tak pernah terfikir, tak pernah terlintas dalam fikiran saya apa yang saya buat ni asal-asalnya hanyalah nak mengalihkan fokus daripada masalah konflik, relationship konflik kepada sesuatu yang baru, dan lepas tu dia jadi sampai saya berada dekat tahap inilah. Saya pun tak sangka lah, tapi itulah Allah yang dah atur semua tu cantik untuk saya. Alhamdulillah. Mungkin ada juga benda lain, anugerah lain, tapi I cannot recall right now. It's okay. Lihatlah UPSI, lihatlah saya bersama dengan seorang wanita yang cukup hebat. Melalui penceritaan beliau, kisah-kisah beliau, saya yakin dan pasti insya-Allah kita boleh memberi banyak inspirasi sebenarnya kepada penonton-penonton kita. Bersesuaian dengan program kita hari ini, program Alumni Talk with Cikgu Anita, Alumni Terbang Tinggi. Sedar tak sedar cikgu, kita telah pun hampir sampai ke penghujung program kita. Saya daripada hari ini sampai sekarang saya masih lagi rasa nervous sebab bila bersama dengan Cikgu Anita ni rasa macam wow, macam tu kan. Bukan senang nak bersama dengan Cikgu Anita, dan saya macam alangkah indahnya kalau dapat bersemuka menjalankan program secara bersemuka bersama dengan ribuan mahasiswa-mahasiswi. Lagi best, lagi indah sebenarnya. Namun apakan daya, doakanlah agar akademik ini dapat diselesaikan dengan secepat yang mungkin lah. Kita doakan ramai-ramai. Baik cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita, mungkin ada sedikitlah harapan daripada Cikgu Anita sebagai seorang figura yang terkenal bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia ini, kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana, khususnya kepada alumni-alumni UPSI, agar kita sama-sama bangkit,
kita mengharumkan nama ibu kandung Suluh Budiman kita ini bukan saja di negara, malah di persada dunia. Harapan cikgu sebagai insan yang bernama Cikgu Anita Yusof. Okey, kepada adik-adik di luar sana, khususnya yang masih tengah belajar kan, always proud of your university. Buat yang terbaik, strive to to be excellent dalam bidang masing-masing. Ingat yang kita ni membawa harapan kedua ibu bapa kita dan juga universiti kita. So buatlah yang terbaik, sebab yang akhirnya akan dapat benefit tu adalah diri anda sendiri dan juga anak didik kita kemudian hari. Dan kepada yang lebih kurang baya-baya saya nak bagi tahu, you are never too old to begin an adventure of your lifetime. Jangan you nanti bila dah hujung-hujung hayat kita banyak rasa menyesal dengan perkara-perkara yang kita tak sempat buat berbanding dengan perkara-perkara yang kita dah buat. Sebab kita we only live once. So buatlah apa yang kita rasa jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. Okay. Dan sekarang ni saya pun ada terbaca juga satu komen yang cukup bagi saya menghiburkan hati jugalah. Daripada sahabat Cikgu Anita juga ni, Profesor Madya Dr. Nur Khalid Salimin yang Cikgu Anita pernah jatuh motor ke tak? Pernah jatuh motor ke tak Cikgu Anita? Dia cakap macam tu sebab motor dia lah yang saya jatuhkan. Oh ya ke? Dia tanya soalan macam ni. Masa tu dia dia belum dekat UPSI, masa tu dia sama-sama dekat IPG Campus Ipoh dan dia berulang dari Tanjung Malim lah kalau tak silap saya. So, dia bawa lah motor dia Honda CBR 650 dan saya masa tu belum lagi bawa motor besar, saya bawa motor 150 je, Yamaha FZ 150. Saya nak try bawa motor dia, lepas tu waktu saya nak stopkan motor tu ada kesilapan teknikal, so saya jatuhkan motor dia. Dia punya marah sampai kiamat dia ungkit-ungkit tu. Sorry lah Khalid. Patutlah sampai ke dalam komen dia bawa cerita ni itulah saya tahu memang 7 keturunan dia cerita tak habis tu. Okey, baiklah Cikgu Anita. Ya Allah, alhamdulillah, syukur sangat-sangat saya dapat bersama dengan seorang tokoh yang saya cukup kagumi ini. InsyaAllah saya harap, saya sangat berharap, saya doa agar satu hari nanti kita dapat bersemuka Cikgu Anita. Kita dapat bersama untuk satu lagi program. Kalau ada pusat alumni nak jemput lagi sekali ke? Mana kita tahu ya. Itulah. Jadi kepada penonton-penonton kita di luar sana, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami sekarang ini untuk program Alumni Talk with Cikgu Anita. Alumni terbang tinggi, dan kita doakan agar Cikgu Anita terus sukses, terus berjaya, dan kita doakan juga agar pandemik COVID-19 ini dapat reda dengan cepatnya, agar Cikgu Anita dapat terus meneruskan misi pengembaraan Cikgu Anita. Kita terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Semoga dalam rahmat Allah sentiasa. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Dan kepada penonton kita di luar sana, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami. Jangan lupa like dan share posting ini agar cerita, kisah inspirasi Cikgu Anita Yusof ini kita kongsikan kepada seluruh pelusuk media sosial yang ada. Baik, sehingga kita jumpa lagi untuk siri program yang akan datang. Saya Alif Iqmal Anwar, moderator anda, ingin memohon sejuta kemaafan sekiranya ada tersalah bicara, tersalah kata sepanjang saya mengendalikan program Alumni Talk with Cikgu Anita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni terbang tinggi insya-Allah. Amin.